Apa khabar semua? Dalam video ni saya akan menceritakan bagaimana enjin kereta anda dibina. Sebenarnya enjin ni bukanlah kata tiba-tiba dia wujud. Mesti nak kena ada orang design dia. Lepas tu mesti ada orang yang buat mold untuk enjin tu. Ada pula yang buat machining. Lepas tu nak kena assemble enjin tu. Dah assemble, mesti nak kena testing pula. Dan last sekali, barulah masuk ke dalam kereta anda. Jadi proses pembinaan sebuah enjin kereta ni bukanlah satu kerja yang mudah dan mengambil masa yang sangat panjang. Okey, jom kita tengok. First sekali, enjin moden zaman sekarang ni akan didesign dulu menggunakan CAD software. CAD ni maksudnya Computer Aided Drawing. Kalau dulu of course lah, engineer ni buat engineering drawing guna tangan. Tapi sekarang semua dah pakai komputer. Masa ni lah diorang buat design mengikut spek yang dah ditentukan even sebelum tu lagi. Design yang menggunakan CAD software ni sebenarnya ada dua tujuan. Yang pertama sekali adalah supaya drawing yang dibuat tu mudah nak dijadikan proper engineering drawing, supaya bila machinist tengok drawing ni, dia tahu nak buat enjin tu macam mana. Ini tujuan yang biasa. Tujuan yang kedua pula, kenapa CAD model ni perlu dibuat adalah supaya engineer boleh simulate pelbagai benda dekat enjin tu. Contohnya, macam mana aliran udara keluar masuk enjin tu, berapa tekanan sewaktu pembakaran, berapa power yang enjin tu boleh generate. Ini kalau fluid dynamics punya simulation. Kalau structural simulation pula, diorang bolehlah check dekat mana ada concentration, stress point yang mungkin akan menyebabkan enjin tu crack sewaktu operation nanti. Jadi bila diorang dah dapat detect benda ni, diorang akan buat adjustment supaya tak ada stress points ni. Proses research dan design enjin baru ni memang akan mengambil masa bertahun-tahun dan investment yang berjuta ringgit. Contohnya ada satu masa dulu, klien hantar turbo diorang ke center saya untuk buat testing 7 tahun sebelum production. Maksudnya 7 tahun sebelum turbo tu masuk dekat dalam kereta yang kita boleh beli tu, diorang dah design dan test benda tu. Maknanya proses ni sangat panjang. Selepas dari design stage, maka masuklah part di mana enjin tu akan dibina secara fizikal. Kiranya ini part yang mana enjin tu akan di-manufacture dekat kilang. Kebiasaannya, proses yang digunakan untuk buat enjin ni adalah sama ada casting ataupun forging. Blok enjin biasanya dibuat daripada aluminium ataupun besi tuang. Besi tuang ni nama omputes dia adalah cast iron. Kalau enjin kereta lama, kebanyakannya guna cast iron. Tapi kalau kereta yang agak moden dalam 5-10 tahun kebelakangan ni, most likely blok tu akan guna aluminium alloy. Jadi untuk buat casting ni, first diorang akan buat dulu acuan daripada pasir, kemudian dicairkan aluminium ni dan tuang ke dalam acuan ni. Dulu Tok Ki saya ada buat barang-barang tembaga tau. Dekat bengkel dia memang ada relau untuk dia cairkan tembaga tu. Memang kalau duduk dalam tu terasalah bahang dia sangat panas tempat ni. Dan bila dah tuang tu, benda tu akan dibiarkan untuk sejuk. Bila dah sejuk pula, maka keluarlah bentuk kasar blok enjin. Untuk komponen enjin yang lain macam crankshaft dan connecting rod, biasanya tak guna casting, tapi dia guna forging. Forging ni maksudnya kita panaskan besi tu sampai dia merah menyala, dia dah lembut sikit. Lepas tu kita ketuk-ketuk dia sampai kita dapat bentuk yang kita nak. Kalau casting tadi, kita cairkan besi tu, tuang ke dalam acuan. Forging ni lain. Jadi kalau komponen tu memerlukan kekuatan yang tinggi, biasanya akan menggunakan kaedah forging. Jadi sebab crankshaft dengan connecting rod ni memang load dia sangat tinggi sewaktu operation, maka kaedah forging digunakan. Tapi tak kira casting ataupun forging, hasil yang keluar dari proses ni dia agak kasar sebenarnya dan belum boleh terus digunakan. Jadi bila bentuk kasar dah ada, komponen ni akan masuk pula ke fasa machining. Jadi dekat sinilah mesin CNC memainkan peranan. CNC ni kalau anda nak tahu, dia adalah singkatan kepada Computer Numerical Control. Jadi model yang dibuat dalam CAD drawing tu akan di-convert kepada G-code. Dan G-code ni lah yang mengandungi instruction kepada mesin CNC ni untuk bergerak ke sana ke sini. Jadi blok enjin yang agak kasar geometri dia sebab proses casting tadi, dimasukkan ke dalam mesin CNC ni untuk dimesin. Jadi masa ni lah dia cleankan surface, dia licinkan segala silinder wall tu. Lepas tu segala lubang-lubang untuk coolant dengan minyak lalu pun dibetulkan balik. Lubang untuk bolt. Masa ni semua benda dimesin dengan sangat tepat precision dia. Sebab apa kena mesin dengan tepat ni adalah, kalaulah kata silinder tu bukan satu bulatan
yang sempurna, maka piston boleh sangkut kan? Kalaulah kata lubang minyak tak dimesin dengan baik, maka enjin tu boleh jam. Silinder head pun sama, mesti dimesin dengan sangat tepat supaya dapat exactly bentuk yang engineer dah model dan simulate dalam CAD drawing tadi. Kemudian, bergantung kepada manufacturing teknik yang digunakan, ada komponen yang perlu dibuat heat treatment supaya struktur dalaman material tu duduk dengan betul. Barulah komponen tu betul-betul keras. Kalau tak buat heat treatment ni, mungkin akan ada residual stress dekat dalam komponen tu. Nanti dia deform pula under load. Lepas tu, besi ni dia ada kaedah dia untuk kita dapatkan betul-betul kekerasan yang kita nak. Bergantung kepada apa teknik kita buat heat treatment ni, besi tu boleh jadi ferrite, austenite, cementite dan beberapa benda lagi bergantung kepada kandungan karbon dekat dalam tu. Kalau anda ni seorang engineer mechanical, dulu ada belajar material science kan? Ingat lagi tak benda-benda ni? Okey, bila dah siap dengan komponen punya manufacturing, maka tibalah masanya untuk assembly. Sebelum tu, kalau anda minat sangat pasal enjin dan nak tahu lebih detail tentang setiap komponen enjin ni, saya jemput anda join kursus asas enjin yang mana ada 50 video dan 2 ebook untuk anda belajar segalanya tentang enjin. Memang saya beli enjin sebenar, leraikan satu persatu dan cerita setiap komponen dan sistem enjin ni kepada anda, dan semua video ni anda boleh tengok di mana-mana pada bila-bila masa sahaja. Paling best, akses adalah untuk seumur hidup. Untuk join kursus asas enjin dari Akademi Hasbullah ni, klik link di bawah. Okey, jom kita sambung. Dekat peringkat engine assembly ni, masa ni lah komponen-komponen engine tadi dimasukkan ke engine block dan juga cylinder head. Dan proses assembly ni memang agak ketat sebenarnya dia punya quality control. Maksudnya segala prosedur tu perlu diikut dengan betul untuk memastikan engine yang dipasang tu tahan lama. Contohnya, bila nak pasang apa-apa bolt, memang ada sequence dia. Kena ketatkan bolt mana dulu. Tak boleh main agak-agak. Lepas tu, second round pula kena ketatkan ikut sequence dia juga. Memang ada torque spec yang disediakan dan orang yang pasang tu mesti follow prosedur yang betul. Selepas engine block dah settle, diorang akan pasang cylinder head pula. Dekat cylinder head ni ada banyak lagi komponen lain. Contohnya camshaft, rocker arm, segala valve semua duduk dekat sini, dan bila semua dah dipasang, cylinder head tadi akan dicantum dengan engine block tadi. Diorang akan letak macam pelapik yang dipanggil head gasket, dan dua komponen besar ni akan diboltkan bersama-sama. Jadi bila part-part mechanical ni dah settle, barulah masuk sistem sokongan. Segala oil pump, water pump, oil pan semua dipasang. Lepas tu pasang pula intake manifold, exhaust manifold, fuel injector, sensor-sensor, alternator, starter motor dan pelbagai lagi. Kalau enjin turbo, inilah masa untuk diorang assemble turbocharger tu sekali. Bila semuanya dah siap dipasang, barulah masuk peringkat testing. Enjin yang dah siap pasang tadi akan diletakkan atas dyno. Dekat sini diorang akan start enjin tu dan test dalam pelbagai situasi untuk make sure enjin yang dah dibina tu dia duduk dalam spek yang diorang design. Jadi kereta baru yang anda beli tu bukanlah kata anda tu orang pertama yang start enjin tu. Diorang dah test dulu dah untuk pastikan enjin tu betul-betul okey. Kalau ada masalah, enjin tu tak akan sampai ke assembly line kereta. Lepas dah lulus semua, barulah enjin tu akan dimasukkan dalam kereta dekat assembly line. Jadi anda ada idea sikit tak ni? Macam mana enjin dalam kereta anda tu dibuat? So next time buka hood enjin tu, bolehlah anda appreciate sikit berapa banyak manpower yang digunakan untuk membina enjin tu. Dan of course sekali lagi, kalau anda sendiri nak belajar lagi mendalam tentang komponen-komponen enjin, klik link di bawah.